So guys, pada siapa yang selalu sangat sibuk dan selalu ada kat luar rumah, sampai korang tak ada masa lah nak shave korang punya jambang, misai ke, janggut ke, aku sarankan dekat korang untuk korang ada benda ni dalam kereta korang. Tak kisahlah dalam kereta ke, ada dalam beg korang ke, tak kisah, janji ada. Cara nak guna dia pun senang guys, korang just toggle dia punya switch on off ni. Dia ada satu button je dekat dia punya device ni. Memang satu button ni je, korang just toggle dia naik ke atas untuk onkan dia. Dan korang tak payah nak risau langsung kalau korang shave bulu-bulu korang bersipah ke apa. Sebab apa? Bulu-bulu korang bila korang dah shave, dia akan tersimpan dekat dalam ni. Yang paling best sekali mesin ni, dia korang tak sakit langsung lah. Sebab tengok ni, dia boleh tekan-tekan, dia ada bouncing lah kat sini. So korang takkan rasa sakit. Lepas tu apa yang bestnya, dia dual blade. So dia ada dua blade, memudahkan dan mempercepatkan proses korang untuk membuang bulu-bulu korang yang ada. Kita lah kadang-kadang kan, bila sibuk sangat sampai nak shave pun dah tak ada masa lah. Bukan apa, sebab ada orang dia punya hormon jambang, misai, janggut semua ni setiap hari dia nak kena shave. Macam aku sendiri pun, aku 3-4 hari aku memang akan shave punya. Ada orang bukan setiap hari, dia setiap jam pun dia nak kena shave tu. Kau tak percaya? Tak percaya sudah lah. So guys, cara guna dia memang senang gila. Harga dia pun murah, tak silap aku sekarang ni harga dia RM15 je. Nak simpan pun senang, masukkan je dalam beg ni. So guys, siapa minat nak dapatkan mini shaver ni, boleh tekan link aku sediakan dekat bawah. Mantap.